Alright gang, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel gua. So untuk konten malam minggu, minggu ni aku tak dapat buat lah. Sebabnya esok aku ada ride ke KK40. Jadi kita simpan tenaga lah untuk ride esok. Tapi hari ni pun hari ni pula, malam ni pun aku keluar juga pergi tengok bola England lawan Switzerland. Tapi tak tengok sampai habis lah. Sekarang dah pukul 1:03. Geng-geng Honda hatchback. Ramai gila. Tapi untuk menggantikan konten malam minggu, aku bawa korang pusing satu round tengok suasana malam minggu Kuantan pukul 1 ni. Ramai lagi dah orang. Tapi yang pastinya malam ni clear lah. Sebabnya dekat Kuantan tengah ada event Madani dekat Kuantan untuk Pantai Timur punya. Jadi polis duk sibuk uruskan ataupun jaga ni lah, jaga program Madani tu. Ke depan tu adalah polis. Tapi memang tak fokus untuk operasi tangkap ataupun halau geng-geng yang duk pusing-pusing around bandar malam minggu ni. Okay, kita tengok ramai lagi ke. Yang biasa pukul 1 ni ada lagi. Dia start pukul 12 sampai pukul 2 kadang-kadang. Okay, kita depan sekali. Biasa kita lanjan naik motor, hari ni kita lanjan naik kereta pula. Tengok tu, ramainya manusia. Okay, kereta aku naik ni kereta Proton Iris 1.6. Jadi Iris ni pun boleh buat lumba kat ni. Ada yang nak mencabar tak? Belah sana ada lah. Ke belakang aku. Okay, Assalamualaikum geng. Macam yang aku beritahu semalam, hari ni aku ada ride ke KK40. Hari ni cendeng sikit aku bangun lewat. Orang gerak pukul 8.30. Aku pukul 8.50 baru bangun. Tertidur pula. Aduh. So sekarang ni kita ada kat Muazzam. Kita sarapan dulu. So jom lah, kita sarapan dulu. Kosong ni ni ada gula, ni ada gula, ni ada gula. Ni ada gula. Okay, kita isi minyak dekat Petronas Muazzam. So gerak terus. So jom kita gerak slow. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sampai Muazzam ni lebih kurang dalam hampir separuh perjalanan. Tapi tak adalah separuh sangat. Masih jauh lagi untuk sampai ke Yongpeng. Ride kali ni ramai, Alhamdulillah. Lebih kurang dalam 14 biji macam tu. 13-14 biji lah, belah-belah biji.
Itu pun ada yang cancel last minute sebab tak sihat. Abang Rosyam dia cancel last minute sebabnya baru-baru pagi dia kata tak sihat badan. Hari tu masa pergi pekan itu di mana hujan, kita orang tak basah, tak kena hujan. Dia daripada bandar tu hujan dah. So aku tak ada benda sangat nak borak atas motor ni. Korang layan je lah perjalanan aku ride ke Yampeng, Johor. Okay, kita sampai ke simpang. Kalau street ni pergi Segamat, yang ni pergi Yampeng lah. Aku pun tak tahu jalan. Aku ingat kenapa dia nak kena masuk kiri. Rupanya memang kena masuk kiri. So jom. Aku tak pernah lalu pergi jalan ni. Ini first time aku lalu. Jalan dia. Oh, ada jalan yang tak diturak lagi, geng. Koridor yang jauh juga. 500 meter lebih pun ada ni. Oh, teruk. Oh. Ada budak melambai. Oh, lega. Alhamdulillah. Sekarang ni kita sampai di Felda Selancar. Tapi jalan dia tak berapa lancar. Ada masalah sikit. Zoi apa? Pai apa? Time dia tu je. Kopi. Ya. Samboy. Bos segar sikit. Mana dia. Awak ni family ke apa tu? Tu customer. Pelanggan apa? Yang dekat bawah. Kopi durian. Ni semua aku buat naik darah. Kau naik gula ni. Rezeki. Dua tiga empat orang je. Pandai dia. Atas gambar buat makan durian je. Hok yang duduk KK40 patah balik. Pandai dia. Pancing tu. Aku duduk tepi jalan. Ui, wah hati. Lepas tu abang ni belah kejap je. Baru buka tepung. Lah, durian boh. Hok ni gigi dah. Jadi kata hok ni bawa pancing sebenar ni. Pukul 1 duduk di KK40 duduk di sini jadinya.
Motor ni betulan rosak dengan kita je. Sampai kat luar. Dia haram tak tahu. Apa jalur Jaga rahsia tu tak buka. Pasal tu dia tak lambai dia biar. Dia tak lambai. Habis. Dia cuba nak sorong. Alright gang, kita sambung balik perjalanan setelah 2 jam ataupun lebih kita lepak di kedai tadi tu. Alhamdulillah langkah kanan motor Abang Z apa ni, PV patah. Lepas tu dah settle tukar. Kebetulan dekat dengan kedai jual air, boleh minum-minum dulu. Tengah-tengah lepak minum, owner kedai belanja durian, jauh dengan makan durian. So rezeki lah. Tapak lah tu, langkah kanan orang kata. So sekarang kita bergerak ke stesen minyak dan ke KK tu lah. Sekarang ni dah pukul 2 lebih dah. Tak tahu lah sempat ke tak. Sebab KK 40 tutup pukul berapa lah? Pukul 3. Tapi kalau ramai lagi orang dia akan jog sikit lah. So untuk kakak tadi tu belanja durian, terima kasih banyak. Jadi korang kalau lalu jalan ni Felda apa, Redung ke Redong tu, aku tak tahu nak sebut. Felda Redung 1. Kalau daripada Kuantan tu belah kiri dia punya kedai. Jadi boleh lah berhenti minum situ. Macam-macam ada jual. Jadi semua motor, semua yang ada masalah dah settle. Mudah-mudahan selamat pergi dan juga balik, tak ada masalah lain. Alright, settle isi minyak RM15 juga. Daripada Muazzam ke Labis. Kita dah nak sampai dah ke KK 40. Tapi dengar cerita terlalu ramai orang lah. Jadi ramai yang berhenti dekat luar KK tu sebab penuh, tak dapat nak masuk. So kita orang ni tak tahu lagi macam mana. Sebab ada yang dah sampai, Acak dah sampai sana dah. Dia beritahu dia kata penuh. Jadi kita orang ni cuba tengok dulu macam mana. Ada rezeki boleh masuk. Kalau tak ada rezeki, terpaksalah pergi makan dekat kedai lain. Kalau perasan blok-blok apa ni, berlawanan ni, jalan berlawanan ni ramai kaki motor. Tak tahulah sama ada dia orang ni daripada KK40 ke ataupun daripada mana. Jadi kita tengoklah. Harap-harap boleh makan kat situ. Kalau tak komponen lagi lah. Alhamdulillah dah sampai. Aku terlupa nak on kamera tadi. Tapi memang penuh gila lah orang. Mau tengok aku parking kat mana ni. Memang cari pasal parking ni. Nak teduh punya pasal.
dapat betapa ramainya rakyat. Seorang belakang sekali. Eish, aku bukan dia lah ni kalau nak beratur macam ni. Kalau aku lah tempat viral sekali pun, aku akan gerak pergi cari kedai lain. Tapi disebabkan datang ramai, so terpaksa lah kita try shortcut. Beli hak bungkus mudah. Beli bungkus nak 5, 6, 8. Yang buat lari tak apa. Lepon ni. Lepon ni. Buat lari apa ni? Panas-panas. Jom kita bergambar tu. Okay. Aku ambil gambar ya. Alhamdulillah settle makan kambing. Ambil angin sekejap. Alright geng, aku rasa video apa ni pergi ride KK40 sampai sini je kot. Sebab aku tengok cuaca dah hujan, so aku malas pakai baju hujan, panas. Jadi alhamdulillah berjaya juga sampai ke KK40 ni. So kita tengoklah ada video sambungan ataupun tidak. Kita orang nak ke Segamat je. Kak Su nak hantar makanan ke anak dia. Kemudian dia orang nak pergi makan durian, lepas tu baru balik. Aku U-turn balik. Motor Zaki problem kuai bawah ke magnet. Yang grup lain yang meramai tu kat depan, dia bergerak dulu. So dia tinggal ni kita stay lah. Ada? Alhamdulillah. Dah. Okay geng, ride kali ni betul-betul dugaan lah. Sekarang pukul 9.45, masih lagi di Segamat. Sekarang ni kita tunggu grup yang lain.
sebab location dia orang bagi tu tak tepat. Kita dah terlajak, jadi kita tunggulah. Malas nak pusing balik. Semua pakai sejuk. Oh, hujung kaki beli. Ini baju hujan tak boleh. Bukan kuliah hujan. Gunting pun ada. Ini kepala je ni. Gunting pun bawa tu tak? Buat potik tepi boleh? Potik tepi. Okey, tepi betul. Butang nak butang. Butang tak payah, bocor lah. Boleh? Buka dia, buka musa buka dia. Okey. Dan tu. Kita pusing. Tak apa dia. Kurang. Apa telur sekali lah, tak apa. Jangan telur sangat. Kontak jangan lupa. Untuk mat punya. Baju hujan baik-baik. Inilah keadaan. Kalau hujan, right. Motor siapa dia? Kau tak boleh. Ni mau betul yang kata Agak. Okey geng, sekarang ni dah pukul 12 lebih dah. Kita orang ada dekat Shell Wak Azam. Memang gila lah ride kali ni. Okey, kita slow depan sikit. Okay, sekarang ni kita orang nak pergi minum untuk yang terakhir lah sebelum balik. Sebelum masing-masing balik, kita pergi kena air panas dulu. Sejuk-sejuk ni memang sejuk gila lah. Ride kali ni memang aku rasa paling mencabar sakat ni. Aku cerita sikit lah. Allah Rabbi. Perjalanan, sinopsis perjalanan. Pagi tu ada sedikit problem. Motor Abang Z PB patah. Kemudian yang pergi tu tak kisahlah, kau boleh tengok video ni kan. Aku buat video. Yang on the way balik ni 2 orang masalah. Ajak dengan Zaki. Dua-dua ni sekarang ni motor boleh jalan, cumanya PV tak on lah. Ajak PV sangkut, Zaki servo tak hidup. Tapi Alhamdulillah lah boleh jalan. Itu pun dah kira syukur dah. So perjalanan daripada KK40 sampailah Segamat, straight hujan. Lepas Segamat barulah slow sikit, Alhamdulillah. Jadi ride kali ni memakan masa lebih 12 jam. Okay kan, aku rasa tak ada benda dah aku nak cerita. Semua aku dah bagi tahu. Jadi Alhamdulillah, motor aku untuk ride kali ni pergi balik cemerlang. Cuma minyak parak sikit. Parak ada balik tu sebab aku menunda kan. Masa tu je lah parak sikit. Yang lain Alhamdulillah tak ada masalah. Jadi sampai sini saja video aku. InsyaAllah kita akan berjumpa di next video. Next ride lambat lagi. InsyaAllah tengoklah apa konten aku nak buat. Kita bertemu di next video. Assalamualaikum. Tengok lah geng-geng ni, geng-geng otai-otai. Gelak-gelak pun tiba.
Aku silau malam. Lepas tu aku pakai spek. Bila menapas dalam visor ni berkabut. Jadi kita bawa satu rantai lah. So sebelum sampai rumah, sebelum balik ke rumah masing-masing, kita singgah minum dulu tepi jalan. So bagi panas badan. Okey geng, alhamdulillah dah sampai dah sampai rumah pun. So perjalanan memang gila-gila hari ni. Aku gerak daripada sini lebih kurang pukul 9 lebih sikit. Balik pukul apa sekarang? 2.56, pukul 3. Gila. Tengok kaki aku. Kau kecut. So aku nak cerita sikit lah perjalanan. Ride kali ni memang kental. Memang perjalanan macam-macam ujian lah. Perjalanan pergi tu motor Abang Z PV patoh. Dah sampai. Tak ada apalah, perjalanan okey lah. Kemudian on the way tu ada motor ajak ada problem sikit. Tak boleh nak bawa laju. Kemudian apa lagi sampai kita makan-makan. Makan pun tadi ada hal juga. Sebab dia tutup pukul 3.30. Pukul 3 lebih 3.30 jugalah kita orang datang. Jadi adalah berlaku sedikit salah faham apa semualah. Jadi tu tak apa, yang penting dapat makan. Kemudian on the way balik lah macam-macam hal. Motor Zaki buat hal. Kemudian motor ajak pun ada buat hal. Jadi ini semua dugaan ketika pergi ride. Tapi alhamdulillah motor aku tak ada buat hal langsung. Cuma minyak ada parak sikit sebab menunda. Kemudian aku perasan power ada kurang sikit lah. Lepas tu aku tengok ada leaking bawah tu. Wow, aku tak tahu leaking kat bahagian mana. Exhaust ke apa. Aku rasa macam kat exhaust tu. Apa nanti kita pergi hantar ke kita punya doktor Omen Zaki. Kemudian aku ada benda sikit lah nak buat kat motor ni. So aku nak masuk, aku nak tidur. Sampai sini saja video aku kali ni. Tutup pagar dulu. Jadi korang yang baru datang ke channel aku, yang belum subscribe, boleh subscribe aku punya channel. Boleh like, komen dan share. So sampai sini saja video aku kali ni. Jadi jumpa di next video. Assalamualaikum.